Salam sejahtera, saya Helena dan hari ini bersama rakan saya Fatin dan Nuris, kita akan membincangkan isu semasa yang menjadi tumpuan dunia, iaitu konflik di Laut Cina Selatan, khususnya Pulau Layang-Layang. Sebagai seorang wartawan, persoalan saya ialah bagaimana pulau kecil ini boleh memberi impak besar kepada keselamatan dan kedaulatan Malaysia. Saya Fatin. Pulau Layang-Layang bukan sahaja penting dari segi politik tetapi juga ekonomi. Persoalan saya hari ini ialah apakah kesan konflik ini terhadap ekonomi Malaysia dan kehidupan rakyat termasuk nelayan dan sektor pendidikan. Dan saya, Nuris. Konflik ini juga membawa cabaran kepada dasar luar dan diplomasi negara. Persoalan saya ialah bagaimana Malaysia boleh menangani cabaran ini serta memastikan prospek negara tetap cerah dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0. Jadi, mari kita ikuti laporan kami untuk menjawab persoalan ini secara menyeluruh. Laut Cina Selatan hari ini bukan sekadar laluan perdagangan antarabangsa, malah menjadi pentas kepada persaingan kuasa besar dunia. Di sebalik ketegangan ini, Malaysia turut terkesan melalui konflik tuntutan bertindih yang melibatkan Pulau Layang-Layang. Pulau kecil yang terletak jauh dari tanah besar ini menjadi simbol penting kedaulatan negara, keselamatan maritim dan kestabilan ekonomi Malaysia. Laut Cina Selatan kelihatan tenang dari permukaan. Namun di sebalik ketenangan ini, tersembunyi persaingan kuasa yang mampu mempengaruhi kestabilan rantau Asia Tenggara dan dunia. Perairan ini bukan sekadar laluan maritim biasa, tetapi merupakan salah satu laluan perdagangan paling penting di dunia yang menghubungkan ekonomi Asia, Timur Tengah, Eropah dan Amerika. Setiap hari, kapal-kapal dagang yang membawa minyak, gas, makanan dan pelbagai barangan bernilai trilion dolar melalui kawasan ini. Kawalan terhadap kawasan ini bukan sahaja memberi kelebihan ekonomi, tetapi juga kelebihan strategik dan ketenteraan. Oleh itu, Laut Cina Selatan menjadi tumpuan perhatian kuasa-kuasa besar dunia yang ingin memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Dalam konteks ini, Malaysia turut berada di barisan hadapan dalam mempertahankan hak dan kedaulatannya. Salah satu lokasi yang menjadi simbol penting kepada perjuangan ini ialah Pulau Layang-Layang, sebuah pulau kecil yang membawa makna besar kepada negara. Pulau Layang-Layang merupakan pulau strategik di Kepulauan Spratly. Bukan sahaja penting secara geopolitik tetapi juga simbol kedaulatan Malaysia di Laut Cina Selatan. Pulau Layang-Layang terletak di Kepulauan Spratly, kira-kira 300 km dari Sabah. Walaupun kecil dari segi saiz, kedudukannya sangat strategik kerana berada dalam kawasan perairan yang kaya dengan sumber asli serta berhampiran laluan perdagangan utama dunia. Pulau ini bukan sahaja mempunyai nilai geopolitik, tetapi juga nilai ekonomi yang tinggi. Kawasan sekitarnya dipercayai mengandungi rizab minyak dan gas asli serta menjadi sumber perikanan yang penting kepada ekonomi negara. Kehadiran Malaysia di pulau ini membuktikan komitmen negara dalam melindungi kepentingan ekonomi dan keselamatan maritimnya. Selain itu, pulau ini juga menempatkan kemudahan seperti landasan udara, pusat penyelidikan marin dan stesen ketenteraan yang membolehkan Malaysia memantau dan mengawal kawasan sekitarnya dengan lebih berkesan. Pulau ini telah diduduki Malaysia sejak tahun 1983 selaras dengan Zon Ekonomi Eksklusif daripada UNCLOS. Namun, ia turut dituntut oleh China, Vietnam dan Filipina, menjadikannya antara konflik paling kompleks di Asia Tenggara. Malaysia telah menduduki Pulau Layang-Layang sejak tahun 1983 sebagai sebahagian daripada haknya di bawah United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Konvensyen ini memberikan hak
kepada negara pantai untuk mengawal zon ekonomi eksklusif sejauh 200 batu nautika dari pantai mereka. Namun, kedudukan pulau ini turut dipertikaikan oleh beberapa negara lain termasuk China, Vietnam dan Filipina. Pertindihan tuntutan ini menjadikan Kepulauan Spratly sebagai salah satu kawasan konflik paling kompleks di dunia. Situasi ini menunjukkan bahawa Pulau Layang-Layang bukan sekadar wilayah fizikal tetapi juga simbol kedaulatan, undang-undang antarabangsa dan keupayaan Malaysia untuk mempertahankan haknya dalam persekitaran geopolitik yang semakin mencabar. China mendakwa hampir 90% Laut Cina Selatan melalui Nine Dash Line. Walaupun tuntutan ini tidak diiktiraf undang-undang antarabangsa, kehadiran ketenteraan dan pengaruh strategiknya semakin jelas. Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, China telah muncul sebagai kuasa ekonomi dan ketenteraan yang semakin berpengaruh di peringkat global. Salah satu manifestasi pengaruh ini dapat dilihat melalui tuntutan China terhadap sebahagian besar Laut China Selatan yang dikenali sebagai Nine Dash Line. Tuntutan ini meliputi hampir 90% kawasan Laut Cina Selatan termasuk kawasan yang turut dituntut oleh Malaysia. Walaupun tuntutan ini tidak diiktiraf oleh Tribunal Antarabangsa, China terus meningkatkan kehadiran ketenteraannya melalui rondaan kapal dan pembinaan pulau buatan. Perkembangan ini menimbulkan kebimbangan kepada negara-negara serantau termasuk Malaysia kerana ini berpotensi menjejaskan kestabilan dan keseimbangan kuasa di rantau ini. Kebangkitan China menimbulkan dilema kepada negara ASEAN termasuk Malaysia, iaitu dilema antara peluang ekonomi dan ancaman keselamatan di antara Malaysia dan China. China juga merupakan rakan dagang terbesar Malaysia. Hubungan ekonomi yang erat ini membawa manfaat besar kepada pertumbuhan ekonomi negara, termasuk pelaburan dalam infrastruktur, perdagangan dan teknologi. Namun, pada masa yang sama, peningkatan kehadiran China di Laut Cina Selatan menimbulkan cabaran kepada Malaysia dalam mengekalkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan negara. Malaysia perlu memastikan bahawa hubungan ekonomi yang positif tidak menjejaskan kedaulatan dan haknya di perairan sendiri. Ini memerlukan pendekatan yang berhati-hati, strategik dan berasaskan prinsip undang-undang antarabangsa. Keadaan ini menunjukkan bahawa konflik bukan sahaja bersifat tempatan tetapi sebahagian daripada pertarungan geopolitik global. Konflik di Laut Cina Selatan bukan sekadar konflik wilayah biasa. Ia merupakan sebahagian daripada persaingan geopolitik yang lebih besar antara kuasa-kuasa dunia, termasuk Amerika Syarikat dan China. Kawasan ini kini menjadi pentas kepada persaingan pengaruh, teknologi dan ketenteraan. Setiap tindakan yang diambil oleh negara-negara yang terlibat mempunyai implikasi yang luas, bukan sahaja kepada keselamatan serantau tetapi juga kepada kestabilan global. Melalui laluan sutera baharu maritim, China memperkukuh kehadiran ekonominya. Namun, ini juga menegaskan peningkatan pengaruh strategik dan ketenteraan di Laut Cina Selatan. Malaysia perlu menilai sejauh mana kehadiran ini memberi implikasi kepada keselamatan dan ekonomi negara. Isu ini menjadi persoalan utama dalam membuat keputusan dasar luar dan strategi keselamatan Malaysia. Konflik ini memaksa Malaysia meningkatkan rondaan maritim dan kesiapsiagaan pertahanan. Ini bukan sahaja isu ketenteraan tetapi juga isu politik dan diplomasi. Ketegangan di Laut Cina Selatan telah memaksa Malaysia meningkatkan kesiapsiagaan pertahanannya. Rondaan maritim yang lebih kerap dilakukan untuk memastikan perairan negara sentiasa berada dalam kawalan. Kehadiran kapal asing berhampiran zon ekonomi eksklusif Malaysia meningkatkan risiko konflik atau salah faham yang boleh mencetuskan ketegangan yang lebih serius.
Oleh itu, keupayaan pertahanan maritim menjadi elemen penting dalam memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Kehadiran kapal asing berdekatan perairan Malaysia meningkatkan risiko salah faham dan konflik bersenjata. Laut Cina Selatan merupakan sumber ekonomi yang penting kepada Malaysia. Kawasan ini menyediakan sumber perikanan yang menjadi mata pencaharian ribuan nelayan tempatan. Selain itu, kawasan ini juga mengandungi sumber tenaga seperti minyak dan gas asli yang menyumbang kepada pendapatan negara. Sebarang ketidakstabilan di kawasan ini boleh menjejaskan ekonomi negara serta kehidupan rakyat yang bergantung kepada sumber ini. Ini menunjukkan bahawa kedaulatan Malaysia perlu dijaga secara aktif, bukan sekadar diplomasi pasif. Konflik ini juga memberi kesan kepada masa depan generasi muda Malaysia. Kestabilan negara memainkan peranan penting dalam memastikan pembangunan pendidikan, teknologi dan ekonomi dapat diteruskan. Generasi muda perlu memahami kepentingan kedaulatan negara dan peranan mereka dalam memastikan keamanan dan kestabilan masa depan. Kesedaran dan pengetahuan adalah kunci kepada kekuatan negara dalam menghadapi cabaran global. Ketegangan di Laut Cina Selatan boleh menjejaskan pendapatan negara dan mata pencarian nelayan tempatan. Konflik ini juga boleh menjejaskan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. Oleh itu, kestabilan geopolitik adalah faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Apabila ekonomi terjejas, peruntukan kepada pendidikan dan pembangunan modal insan turut terkesan. Isu geopolitik memberi kesan langsung kepada masa depan generasi muda di Malaysia. Ini menunjukkan bahawa setiap keputusan dasar luar mempunyai implikasi sosial yang luas. Selamat sejahtera, saya Helena dan pada hari ini saya berpeluang menemu bual Puan Supna dari IPG Kampus Ilmu Khas. Temu bual ini bertujuan untuk memahami isu konflik Laut Cina Selatan serta implikasinya terhadap Malaysia, khususnya dari segi kedaulatan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi pandangan. Terima kasih Helena kerana menjemput saya. Saya berbesar hati dapat berkongsi pandangan mengenai isu penting ini demi kepentingan ilmu dan kesejahteraan masyarakat kita di IPJ. Puan, konflik Laut Cina Selatan sering dilihat sebagai isu geopolitik antara negara besar. Namun, adakah konflik ini sebenarnya turut memberi implikasi langsung kepada Malaysia dari segi kedaulatan, ekonomi dan kesejahteraan rakyat? Ya, betul tu Helena. Sebenarnya, walaupun nampak macam isu politik orang besar, tapi kesannya sangat ketara kalau kita teliti dengan betul-betul. Okey, bagi saya ada 3 perkara utama yang rakyat kita perlu tahu. Yang pertama adalah pasal kedaulatan kita. Kita ada kawasan yang dipanggil Zon Ekonomi Eksklusif. Ini merupakan pagar rumah kita di laut. Jadi kita kena pastikan perairan kita ni selamat daripada sebarang pencerobohan atau provokasi pihak luar. Bukan apa, ini soal maruah dan hak wilayah kita sendiri. Yang kedua adalah isu ekonomi. Ramai yang tak perasan yang Laut Cina Selatan ni macam lebuh raya utama dunia. Okey, kalau ada gangguan kat situ, urusan import dan ekspor kita akan sangkut. Jadi, bila kos logistik naik, harga barang dekat kedai pun boleh melambung tinggi. Sekaligus, dia akan menaikkan kos sara hidup kita. Belum kira lagi nasib nelayan kita yang di luar sana dan hasil minyak serta gas yang menjadi sumber pendapatan negara. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan kita semua. Sebab itulah Malaysia kena menggunakan pendekatan diplomasi yang sangat berhemah. Kita tak nak gaduh-gaduh, tapi kita kena tegas dan bertanggungjawab. Matlamat kita cuma nak satu, pastikan negara kita kekal stabil dan rakyat boleh hidup tenang untuk jangka masa yang sangat panjang.
Jadi bagi saya, isu ni memang nampak jauh tapi sebenarnya sangat dekat dengan kita semua. Jadi kesimpulannya Helena, okey, isu Laut Cina Selatan ni bukan sekadar peta atau sempadan di tengah lautan yang jauh. Ia merupakan tentang maruah negara, kelangsungan ekonomi dan keselamatan setiap rakyat di Malaysia. Okey. Walaupun kita sebuah negara yang kecil, pendekatan diplomasi yang tegas dan berhemah adalah kunci utama. Kita mahu perairan kita kekal aman supaya nelayan kita boleh turun ke laut dengan tenang. Bekalan tenaga kita terjamin dan kedaulatan kita terus dihormati oleh dunia. Jadi harapan saya adalah moga generasi muda terutamanya pelajar di IPG ini lebih peka dan faham betapa berharganya aset maritim kita ini. Terima kasih Puan Sopna atas penerangan yang sangat jelas dan bermanfaat. Sekian temu bual saya bersama Puan Sopna dari IPG Kampus Ilmu Khas. Terima kasih atas masa dan pandangan Puan. Sama-sama Helena. Semoga temu bual ini memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu Laut Cina Selatan dan kepentingannya kepada Malaysia. Terima kasih. Malaysia mengamalkan pendekatan diplomasi berhati-hati. Hubungan ekonomi dengan China terus dijaga, namun kedaulatan negara tetap menjadi keutamaan. Strategi ini menunjukkan bahawa Malaysia menggunakan hedging strategi bagi mengekalkan keseimbangan antara peluang ekonomi dan keselamatan. Malaysia mengamalkan pendekatan diplomasi yang seimbang dalam menangani konflik ini. Melalui kerjasama antarabangsa dan dialog serantau, Malaysia berusaha memastikan keamanan dapat dikekalkan tanpa menjejaskan kepentingan negara. Negara ASEAN juga memainkan peranan penting. Platform dialog ini membolehkan negara-negara anggota mengekalkan keamanan serantau serta menangani ketegangan secara kolektif. Selain diplomasi, Malaysia juga memperkukuh keupayaan teknologi dan pertahanannya bagi memastikan negara sentiasa bersedia menghadapi sebarang ancaman. Kerjasama serantau ini membolehkan Malaysia mengukuhkan posisi diplomatiknya tanpa perlu mengambil risiko konflik bersenjata. Era globalisasi dan revolusi industri 4.0 menuntut Malaysia untuk memperkukuh teknologi, pertahanan dan infrastruktur digital agar negara sentiasa bersedia menghadapi sebarang ancaman. Cabaran ini bukan sahaja melibatkan kerajaan, malah generasi muda perlu cakna dan berpengetahuan mengenai isu geopolitik dan globalisasi. Dengan pembangunan teknologi dan pendidikan yang mantap, Malaysia boleh menghadapi cabaran global sambil mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya Nurul Fatin Kristina binti Muhammad bersiaran secara langsung melalui Google Meet dan saya bersama dengan Encik Muhammad Zamri Zaini bin Muhammad, Guru Sejarah Seri Omega Private and International School. Saya akan mengajukan satu soalan kepada Encik Zamri. Pada pendapat Encik, dalam menghadapi tekanan Laut Cina Selatan, apakah cabaran terbesar Malaysia dalam mengekalkan keseimbangan antara keselamatan dan hubungan ekonomi dengan China? Baik, terima kasih Kristina. Fatin Kristina. Okey. Saya cuba jawab soalan ini berdasarkan pendapat saya, sebab soalan ini kalau saya tengok di sini dia merupakan soalan kebat aras tinggi yang melibatkan dua pihak antara Malaysia dengan China. So pada pendapat saya, cabaran di sini, apa yang saya boleh katakan adalah Malaysia sekarang cabarannya adalah dilema di antara ingin menjaga keselamatan negara ataupun untuk mengekalkan hubungan ekonomi. Sebab kita Malaysia, kita perlukan kedua-dua ini. Kita perlu
kita perlukan kedua-dua ini, antara keselamatan kita nak kekalkan dan juga hubungan ekonomi dengan China. Sebab kita sebagai sebuah negara yang berdaulat dan juga merdeka, yes, kita memang perlu kekalkan keselamatan negara kita, di mana kita perlu mengekalkan zon ekonomi eksklusif for Malaysia. Sebab itu zon ini sangat penting kepada perdagangan ekonomi. Tapi masa sama kita juga macam mana kita nak buat, masalahnya sekarang ni macam mana kita nak buat China tu sebenarnya dia faham kedudukan kita, dia faham maksudnya kita nak kekalkan keselamatan negara, dalam masa yang sama kita juga perlukan hubungan dengan dia. Sebab China sekarang ni seolah-olah dia main tarik tali dengan kita, ya. Umpama kau nak jaga keselamatan negara kau ataupun kau nak jaga hubungan ekonomi, kau pilih satu je. Sebab kita sekarang Malaysia, kita nak dua-dua. So cabaran dekat sini susah untuk Malaysia. Apa yang saya boleh cakap, cabaran dekat sini adalah macam mana Malaysia kita nak mengekalkan kedaulatan kita tanpa merosakkan hubungan ekonomi dengan China. Ini cabaran sangat berat. Ini untuk menjawab soalan ini lebih banyak ataupun untuk mengatasi masalah ini, di sini kita perlukan kebijaksanaan pemerintah kita ataupun kerajaan kita macam mana untuk mengawal situasi ini supaya kita dapat jaga keselamatan negara kita dan mengekalkan hubungan dengan China, supaya tak akan berlaku apa-apa ketegangan kuasa ataupun apa-apa yang berlaku lah. Sebab kita kalau boleh tak nak melibatkan ketenteraan antara Malaysia dengan China, sebab kita tahu kedudukan negara kita dengan China. Itu pada pendapat saya lah. Terima kasih Encik Zamri atas pendapat yang diajukan sebentar tadi. Sama-sama. Dalam mendepani cabaran revolusi industri 4.0, kerajaan Malaysia perlu beralih daripada pemantauan konvensional kepada penggunaan sistem pengawasan autonomi, pengoperasian drone dasar laut UUV dan pesawat tanpa pemandu UAV berkeupayaan tinggi akan memastikan pemantauan berterusan di sekitar pulau layang-layang dilakukan dengan lebih efisien. Penggunaan teknologi AI oleh Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dalam menganalisis data satelit akan membolehkan pengesan pencerobohan dilakukan secara masa nyata. Ini secara langsung memperkukuhkan kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia tanpa perlu meletakkan aset fizikal dalam risiko yang tidak diperlukan. Secara diplomatik, langkah modernisasi yang diambil oleh pihak berkuasa maritim ini menghantar isyarat bahawa Malaysia serius dalam menjaga kedaulatan. Pengumpulan bukti digital yang tepat juga memudahkan Wisma Putra dalam mengemukakan protes rasmi sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang antarabangsa di zon tersebut. Kementerian Luar Negeri perlu memainkan peranan utama dalam memperkukuhkan naratif Malaysia di peringkat global. Setiap tuntutan di Pulau Layang-Layang mesti disandarkan secara tegas kepada prinsip UNCLOS 1982 melalui platform diplomasi digital bagi meraih sokongan komuniti antarabangsa. Sokongan tersebut boleh diperkuatkan lagi sekiranya agensi berkaitan menyediakan portal data geospasial yang telus. Apabila pihak penyelidik dan badan antarabangsa melihat ketegasan Malaysia dalam membentangkan fakta berasaskan data saintifik, naratif kedaulatan negara akan menjadi lebih sukar untuk dipertikaikan oleh pihak luar. Walaupun diplomasi diutamakan, Majlis Keselamatan Negara harus memastikan bahawa naratif keamanan ini tidak menjejaskan aspek ketegasan. Malaysia perlu dilihat sebagai negara yang mengutamakan undang-undang. Namun, pada masa yang sama, pasukan keselamatan sentiasa bersedia mempertahankan hak zon ekonomi inklusif (ZEE) negara. Strategi pendudukan berkesan di Pulau Layang-Layang perlu diperkasakan melalui stesen 5 TLDM. Kehadiran fizikal yang konsisten oleh personel keselamatan adalah bukti paling kukuh bahawa Malaysia melaksanakan kawalan penuh ke atas wilayah tersebut mengikut lunas undang-undang. Selain aspek ketenteraan, Kementerian Pelancongan dan Alam Sekitar boleh mempromosikan pulau tersebut sebagai hub pelancongan selam, skuba eksklusif dan pusat penyelidikan marin. Apabila penyelidik antarabangsa terlibat dalam projek konservasi di sana,
Ini mengukuhkan pengiktirafan dunia terhadap Akmilih Malaysia. Dari perspektif revolusi industri 4.0, agensi pembangunan boleh mentransformasikan pulau layang-layang menjadi pulau pintar yang menggunakan tenaga boleh diperbaharui. Penggunaan teknologi hijau dan sistem lot untuk kajian biodiversiti akan membuktikan bahawa Malaysia menguruskan wilayah tersebut dengan penuh tanggungjawab dan inovatif. Memandangkan infrastruktur di Pulau Layang-Layang semakin bergantung kepada teknologi, Agensi Keselamatan Cyber Negara (NAKSA) perlu memastikan sistem komunikasi maritim terlindung daripada serangan cyber. Sebarang gangguan terhadap sistem radar atau GPS boleh melumpuhkan operasi pasukan keselamatan di kawasan konflik. Unit Pertahanan Cyber Angkatan Tentera Malaysia mestilah sentiasa selangkah di hadapan untuk menangkis cubaan elektronik warfare daripada pihak asing. Kedaulatan negara dalam era industri revolusi 4.0 bukan hanya diukur melalui kekuatan aset di laut, tetapi juga ketahanan infrastruktur digital di belakangnya. Kesimpulannya, kerjasama antara pakar teknologi, pasukan keselamatan dan diplomat adalah kunci utama. Dengan mengadunkan elemen perundangan antarabangsa dan kecanggihan teknologi, kerajaan Malaysia mampu mengekalkan kedaulatan Pulau Layang-Layang dalam mendepani arus globalisasi yang mencabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saya pada pagi ini, Cikgu Muhammad Izzuddin bin Sadali sebagai guru sejarah Sekolah Menengah Sains Tapah. Jadi cikgu, saya ada satu persoalan untuk cikgu jawab. Boleh ke cikgu? Okey. Okey, saya cuba. InsyaAllah. Soalannya ialah, bagaimanakah generasi muda pada masa kini boleh memainkan peranan dalam mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara di era globalisasi dan revolusi industri 4.0? Okey, yang pertama, apabila kita menyentuh berkaitan dengan peranan generasi muda, peranan anak muda ni dalam mengekalkan kedaulatan dan keselamatan negara, dia kena faham dulu lah. Perkara pertama, untuk kita membina peranan tu, kita kena faham dulu apa dia maksud kedaulatan dan keselamatan negara lah. Jadi kalau dia faham maksud kedaulatan, maksud keselamatan ni, maka peranan itu boleh dibina dengan lebih baik. Peranan dan juga tanggungjawab, tugas tu boleh dibina dengan lebih baik lah. Okay, dalam konteks generasi muda hari ni, generasi muda ni dia sangat dekat dengan media sosial. Saya yakin generasi muda, saya pun masih lagi muda lah kan. Okay, dia sangat dekat dengan media sosial. Di mana apabila kita dekat dengan media sosial, ada kelebihan yang boleh kita guna untuk kita kaitkan dengan mengekalkan kedaulatan negara tadi. Yang pertama, yang paling mudah ialah kita menyokong ke semua usaha kerajaan, semua usaha yang kerajaan buat dalam mengekalkan kedaulatan negara. Contohnya kalau kita nak kaitkan dengan isu kedaulatan hak Pulau Layang-Layang. Contohnya lah, saya ambil satu contoh, Kepulauan Layang-Layang. Isu tuntutan Pulau Layang-Layang ni bukan isu baru, dia adalah isu yang berzaman. Yang cuba diselesaikan oleh ramai Perdana Menteri. Okay? Anak muda faham dulu apa itu isu Kepulauan Layang-Layang dan kenapa Malaysia mesti mengekalkan kedaulatannya melalui peranan generasi muda lah. Okay, kerana kita nakkan Pulau Layang-Layang itu, dan Pulau Layang itu hanyalah sebahagian kecil saja daripada kepulauan Spratly yang dituntut oleh banyak negara, terutamanya negara besar seperti China lah. Okay, China sangat dominan dalam isu ini. Tapi kita nak mengekalkan kedaulatan dan kita menyokong usaha-usaha yang pihak kerajaan buat dalam mengekalkan kedaulatan negara. 2 minggu yang lepas, Perdana Menteri ada buat satu sesi penerangan di Parlimen. Ketika sesi pertanyaan jawab lisan Perdana Menteri, PMQ, beliau mempertahankan kedaulatan negara ini apabila ada beberapa kumpulan tertentu, ahli parlimen pembangkang yang tertentu yang menyatakan bahawa kita kehilangan beberapa ribu kilometer persegi hasil daripada persetujuan kita dengan Indonesia mengenai sempadan. Okey, ada isu lah yang berlaku dan penerangan itu diberikan dengan jelas oleh Perdana Menteri. Apa peranan generasi muda? Generasi muda, apabila penerangan itu telah diberikan, maka generasi muda perlu memahami isu dan mendengar penerangan-penerangan yang diberikan oleh pihak kerajaan dan seterusnya sebarkan penerangan-penerangan yang berbentuk ilmiah ini pada media sosial mereka. Gunakan Twitter, TikTok, Thread. Gunakan apa saja yang telah pun diterangkan oleh Perdana Menteri berkaitan dengan kedaulatan negara
berhubung dengan sepadan Indonesia Malaysia ini, gunakan dan kita sebarkan. Ini antara peranan kecil yang boleh dimainkan oleh generasi muda lah. Itu pandangan saya lah. Baik, terima kasih kepada cikgu. Terima kasih juga kerana meluangkan masa untuk bertemu dengan saya. Pulau Layang-Layang bukan sekadar pulau terpencil. Pulau ini adalah simbol kedaulatan Malaysia di tengah Laut Cina Selatan. Setiap keputusan dasar luar mempunyai implikasi besar terhadap keselamatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dalam dunia yang penuh ketidaktentuan, kebijaksanaan, perpaduan dan inovasi menjadi kekuatan utama Malaysia untuk menghadapi masa depan.